Okay, Assalamualaikum, salam muhibah. Jumpa lagi dalam Telaah. Seperti mana biasa, Sabah Minggu kami akan memperkenalkan buku-buku baru bersama tetamu-tetamu yang hadir. Jadi kalau anda juga ingin tampil hadir di Telaah, boleh saja menghubungi kami. Yang mengikuti kami yang juga subscribe ya, melanggan tontonan kami di YouTube. Terima kasih. Kita ingin melebarkan lagi seperti mana biasa. Setiap bulan ada saja pertandingan ulasan buku dalam talian yang kita panggil sebagai hashtag Telaah. Ada 3 kategori, hashtag Telaah Community, hashtag Telaah Siswa dan Telaah Pensyarah. Kita menyediakan hadiah tunai 500, 300 dan 100 setiap bulan. Sehinggalah kepada penganjuran Festival of Ideas di Putrajaya nanti dijangkakan dalam bulan 10. Jadi setiap bulan kita mencari pemenang-pemenang bulanan untuk 3 kategori ini. Macam mana caranya? Hanya 3 minit saja, jangan lebih. Lebih ni dia dah disqualified. Tentu saja di TikTok. Jadi di situ nanti kami akan menilai berdasarkan kepada capaian dan juga kandungan. Jadi setiap bulan kalau selagi belum menang, masuk. Hantar. Tapi hari ini best sebab sekaligus buku yang kita akan ulas pada hari ini akan membantu anda kalau anda nak masuk hashtag Telaah. Bersama tetamu, ini kawan-kawan yang kita suka, merupakan mantan Ketua Pustakawan UTHM, Puan Zahra Abdul Samad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Jauh kasih. kita terbangkan ini. Sebab ini personal request ni kata. Saya nak masuk dalam Telaah boleh? Puan, terima kasih sebab bersemangat nak masuk dalam Telaah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan Telaah ni kepada yang baru saja mengikuti kami, terbitan KPT. Jadi budaya Telaah ni adalah ada buku yang nak dikongsikan. Tapi ada saja orang yang dia gugup, saya tak pandai bercakap. Sebab itulah buku ini jadi bila Puan Zahra kata, saya nak bincang Think Faster, Talk Smarter oleh Matt Abraham sini. Kita kata boleh datang saja ke studio kami di Cyberjaya. Selepas ini Puan Zahra akan meluru pulang semula ke Batu Pahat. Jadi sedikit latar belakang, merupakan mantan Ketua Pustakawan dan banyak tugas-tugas. Kenapa buku ini dalam latar belakang begitu, mungkin Puan sendiri elok berkongsi. Mengapa buku ini penting di dalam career development dan kemudiannya tergerak saya nak kongsi buku ini di Telaah. Kenapa agaknya? Okey, buku ni pada saya sangat penting lah because kemahiran komunikasi tu adalah sangat penting kepada profession pustakawan. Okay. Alhamdulillah saya menamatkan perkhidmatan saya dalam bidang profession pustakawan ni untuk 35 tahun. Okay, alhamdulillah. 25 tahun pertama di Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa, di mana di sana saya berkhidmat di bahagian servis ataupun perkhidmatan selama 15 tahun. Okay. So bila di bahagian perkhidmatan ni, pustakawan akan terlibat secara langsung dengan program-program peringkat fakulti, mesyuarat di peringkat pengurusan fakulti, dan juga terlibat dengan program literasi kepada pelajar-pelajar daripada peringkat sarjana kepada peringkat hingga ke peringkat PhD. Jadi di situ komunikasi skill tu sangat penting. Kan? Sangat penting dan effective communication itulah kan. Memainkan peranan yang sangat penting untuk visibility kerjaya pustakawan itu sendiri. Selepas 25 tahun berada di Perpustakaan Universiti Islam Antarabangsa, saya berpindah pula dipinjamkan ke Hub Pendidikan Tinggi Paguh untuk membangunkan perpustakaan shared facilities. Di mana satu perpustakaan dikongsi oleh 4 institusi pendidikan, iaitu UTHM, UTM, UIA dan juga Politeknik. So satu cabaran juga pada saya, di mana saya perlu berkomunikasi dengan pihak-pihak di peringkat kementerian, because perpustakaan guna sama ni diuruskan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi di bahagian pembangunan, dan juga untuk menyelaraskan perkhidmatan ini kepada 4 universiti dan berurusan dengan pengurusan untuk 4 universiti yang berbeza. Jadi ramai orang ingat bila dengar pustakawan, selalunya tergambarlah khususnya mereka yang jarang-jarang pergi pustakaan. Dia kata pustakawan ni ulat buku. Jadi dia tak perlu bercakap. Dan terbukti Puan katakan bahawa masih kemahiran berkomunikasi itu adalah satu kemahiran yang sangat penting, yang perlu dikuasai, dan bukan sahaja dikuasai, dan dalam masa yang sama kita perlu untuk improve. Kita perlu untuk perbaiki daripada semasa ke semasa, disebabkan kita perlu berkomunikasi dengan pelbagai pihak. Itu kita ada sampai ke Paguh kan, Hub Pendidikan Tinggi Paguh, dan kemudian saya berpindah pula ke Perpustakaan Tun Aminah, Tunku Tun Aminah UTHM. Di UTHM cabarannya lebih tinggi sebagai ketua pustakawan. Saya terlibat dengan pengurusan universiti,
di peringkat eksekutif juga bersama dengan dipenguruskan oleh ANC. Dan juga selain daripada ketua pustakawan, saya juga adalah merupakan ketua fungsi UTHM Prihatin, di mana saya perlu merapu sehingga mesyuarat lembaga pengarah universiti. Jadi kemahiran komunikasi tersebut saya perlu tingkatkan apabila saya perlu buat presentation kepada pihak-pihak yang lebih stakeholder universiti. Dan juga satu amanah yang diberikan pada saya sebagai pengurusi jawatan kuasa akses terbuka di peringkat kebangsaan, yang di mana saya perlu untuk membuat presentation kepada pengurusan tertinggi KPT dan juga YBM KPT sendiri. So buku ini banyak membantu saya untuk membuat persediaan untuk saya membuat presentation yang efektif lah. Dan maklumat yang saya ingin sampaikan tu sampai kepada pihak yang berkaitan. Ini bercakap berdasarkan pengalaman, tapi yang saya intai dekat buku, sebab ini salinan saya, salinan yang ada pada Puan Zahra tu, saya tengok punya setiap satu halaman tu ada tanda-tanda dia tu. Jadi kalau penonton tu nanti think faster, talk smarter ni, apa buku ini berikan kepada pembaca? Okey. Saya rasa yang paling penting daripada buku ini adalah pengurusan anxiety ataupun pengurusan gugup. Gugup mungkin saya pun biasa kan. Saya lagi expert sebenarnya. Lagi kuat gugup dia sebenarnya tu, cuma pandai sorok je kan. Okey. So bila kita menghadiri suatu mesyuarat, tiba-tiba pengurusi terus pergi kepada kita dan bagi soalan. Mungkin pada masa itu kita tak ready. Mungkin masa itu tengah tengok WhatsApp. Kan? Okey. So daripada buku ini, tipsnya adalah bila kita disoal, kita perlu untuk relax, jangan gugup. Sebab bila kita gugup tu tadi, apa yang berlaku pada kita, jantung kita akan laju, tangan kita akan mula berpeluh, otak kita blank. Itu biasa berlaku. Dan mungkin ada juga seorang itu merasakan bila ada soalan pada dia, ini satu ancaman. Kan? Ini satu ancaman, kenapa tanya pada aku kan? Sedangkan sebenarnya kita kena convert ancaman tersebut kepada opportunity. Ini adalah peluang pada diri aku untuk explain. Kan? Jadi yang pertama sekali adalah kena bertenang. Betulkan posisi kedudukan. Mungkin daripada tunduk tadi kita lihat kepada pengurusi, jika pengurusi itu bertanya kepada kita, dan bagi senyuman yang manis, relax je kan, senyuman yang manis. Sebab pada masa itu sebenarnya kalau dalam buku ni disebut kita pause, kita relax dulu, berhenti dulu, sejenak, berhenti sejenak, dan kita dengar dengan berhati-hati, fokus kepada apa soalan yang diutarakan. Yang itu sangat penting. So kita dengar, dan mungkin kalau soalan panjang, kita boleh terima kasih Tuan Pengurusi atas soalan yang sangat menarik tadi. Boleh tak saya ringkaskan soalan tersebut? Jadi kita recap. Kan kita recap untuk kita make sure yang kita akan bagi jawapan yang tepat. Itu first step. Second step adalah kita akan mula menyusun structure. Kan? Apa sebenarnya kita nak jawab ni kan? Jadi dalam masa yang tadi tu kita dah prepare dah. So ada tips dia. PREP. PREP, point, reason, example dan juga point. Apa isunya sebenarnya? Apa reason dia? Kan? Dan ini structure. Structure. Dalam otak ni. Dalam otak dalam 3 saat ke 2 saat tadi tu kita dah start mula. Apa isu pentingnya? Apa reason dia? Apa contohnya? Dan apa tindakan yang kita dah buat? Tu PREP. Kan? Prepare, reason, example dan point. Itu satu contoh. Dan satu contoh lagi, sekiranya kita boleh guna teknik storytelling. Bercerita. Isu ni macam ni, sebenarnya begini. Kan kenapa dia jadi begini? Disebabkan perkara ini. Dan apa sebenarnya tindakan yang kita dah buat? Sebab daripada kajian, bila kita buat dalam bentuk storytelling, ia lebih meyakinkan. Dan ia lebih diingati. 25% lebih tinggi untuk diingati oleh audience. Kerana orang boleh relate dengan story. Dia ada tambatan pada emosi bila kita bercerita berbanding kita hanya berkongsi fakta saja. Betul. Apa yang Puan sebut tadi tu saya tengok sudah mencakupi bahagian 1 sampai bahagian 6.
Sebab bahagian pertama disebut sebagai calm. Calm ni apa? Tenang. Ya. Bahagian kedua tu unlock. Unlock huraianya adalah maximize mediocrity. Bahagian ketiga redefine. Redefine tadi tu cuba rephrase balik. Apabila soalan ditanya, disusun semula supaya kita faham apa yang ditanya. Betul. Yang keempat, listen. Yang kelima, structure kita dah sentuh. Dan yang keenam adalah soal fokus. Audience lah sebenarnya. Kita lihat audience tu sebenarnya nak apa. Dan kita kena fikirkan yang jawapan kita itu menepati keperluan audience. Bukan kepada kita tau. Audience tu yang paling penting. Dan ayat yang kita pilih tu ayat-ayat yang simple. Bukan ayat-ayat yang complicated. Simple, straightforward dan sampai kepada audience. Apabila Puan mengatakan tadi bahawa banyak melakukan pembentangan dan tadi ada pembentangan sampai ke peringkat LPU. Saya tahu semua ketua pustakawan Universiti Awam kita ni juga adalah anggota Senat. Jadi apabila membaca buku ini, saya membayangkan begini Puan. Pertamanya Puan mungkin membaca buku ini asalnya untuk mengetahui. Tapi kemudian bila dah mula terjebak ni, dah berada dalam Senat lah, melaporkan kepada LPU lah segala macam. Antara kandungan-kandungan yang ditawarkan dalam buku ini, mana yang agaknya paling berbekas di memori Puan, yang inilah yang aku belajar daripada buku ini semasa berdepan dengan soalan dan perlu membuat pembentangan-pembentangan. Mana satu agaknya yang paling penting daripada 6 bahagian yang diperkenalkan dalam buku ini berdasarkan pengalaman pembentangan lah? So, kalau pada saya, bab 1 hingga 4 tu memang anxiety management. Yang tu pada saya sangat penting. Mengawal gugup. Ya, mengawal gugup. Itu perlu dikuasai dan perlu kita praktis. Sebab mengawal gugup ni dia bukan talent. Dia adalah skill. Skill yang maksudnya boleh dilatih. Ya, boleh dilatih. Bukan orang ni kata, aku tak ada talent. Tak ada. Semua orang boleh buat. Semua orang boleh improve. Tetapi dia kena praktis. Dia kena praktis dan dia kena tahu kelemahan dia di mana dan macam mana dia nak improve. Dan praktis make perfect lah. Kan? Itulah. 1 hingga 4 tu saya rasa memang sangat penting for anxiety management. So yang lain-lain tu lebih kepada bagaimana kita nak teruskan menyusun idea, structure, praktis. Sebenarnya yang paling penting sangat adalah prepare sebelum meeting. Kan? Sebelum meeting tu kita kena prepare, kita kena baca sikit minutes, adakah ada yang berkaitan dengan kita, dan kemudian kita kena lihat agenda. Adakah agenda-agenda tu ada yang memang berkaitan ataupun tidak berkaitan, dan adakah ada agenda yang kita perlu prepare something. Pada saya itu yang paling penting lah. Saya tertarik di situ kerana Puan menyebutkan bahawa preparation, persiapan. Tetapi betul. saya juga menelaah isi kandungan buku ini. Bahagian pertama pun dia menyebut soal 6 steps to better spontaneous speaking. Dan ada ni bahagian chapter kelima ni soal structure your spontaneity. Macam mana kita nak bersiap sedia untuk perkara yang spontan? Saya bayangkan kalau kita memang perlu bentang, kita boleh prepare. Tapi benda yang spontan Puan kata kan, tengah main WhatsApp tiba-tiba chairman bertanya, macam mana nak menstrukturkan benda yang spontan? Apa yang diberikan panduan dalam buku ni? Itulah tadi macam kita kena anticipate mungkin kena ada eye to eye contact dulu. Dengan pertanyaan tersebut, dengar dengan teliti. And then mungkin boleh repeat soalan tersebut. Kan? Dan kita akan create the structure lah. Sementara kita mendengar itu, kita create sementara structure. Mendengar tu kita dah berfikir lah. Kita dah berfikir apa sebenarnya point utama. Kena identify tu point utamanya apa. Kan? Point tu penting. Lepas tu macam tadi point, lepas tu reason dia tadi tu, lepas tu bagi example dia, lepas tu bagi conclusion. Ataupun kalau nak lagi ringkas adalah pengenalannya. Kan? Lepas tu isinya, lepas tu penutupnya. Kan? Ayat-ayat yang ringkas, bukan ayat yang berbelit-belit, yang terpusing-pusing. Kan? Ringkas, tepat, precise dan mudah difahami oleh audiens. Itulah rahsia Puan selama lebih 35 tahun. Buku ini tuan-tuan adalah Think Faster, Talk Smarter oleh Matt Abraham ini. Panduan, boleh saya sebut sebagai panduan praktikal sebab saya melihatnya ada dua bahagian. Bahagian pertama adalah kalau saya nak sebut bukan kurikulumnya, kandungannya. Tetapi bahagian kedua ni ada banyak sekali aplikasi-aplikasi. Kalau saya sini 1 sampai 6 ni. Jadi bahagian pertama soal ideanya, bahagian kedua adalah soal dia menceritakan bagaimana idea-idea itu diaplikasikan. Adakah
pandangan saya ni betul? Betul, betul. Saya setuju dengan itu. Kerana dia bukan teori saja, saya nak pergi tetapi ke situ. dia lebih kepada praktikal. Dan ada juga kajian-kajian yang telah dilaksanakan. Kan? Sebab kalau kita lihat kalau dalam buku ni, kita dapati bahawa 70% daripada profesional ni sebenarnya dia orang takut untuk bercakap bercakap secara spontan je lah. Takut dia fear tu ada. Jadi takut tu yang akan menjadi satu masalah kepada diri dia untuk menyampaikan idea tu dengan berkesan. Jadi Takut pada diri sendiri. Puan sendiri pengalamannya sebelum menjamah buku ini, ada setengah orang kata bolehlah kau Syed, kau memang dah talented nak bercakap. Dia kata saya pun fikir dekat mana talent itu wujud ke, adakah sejak lahir ke ataupun terlatih ke? Puan sendiri macam mana bila cerita tadi tentang banyak pembentangan yang perlu dilakukan di peringkat LPU sampai ke peringkat kementerian semua. Yes. Di peringkat mana yang puan rasa macam sekarang saya rasa selesa, beri apa saja soalan secara spontan saya boleh jawab. Di peringkat mana keyakinan itu mula tumbuh dan kukuh? Di peringkat mana Semasa di Paguh apabila menangani 4 institusi. Keyakinan tu dia meningkat dari masa ke semasa. Bila kita lebih ramai bertemu dengan berbagai kategori, berbagai jawatan, kita expose kepada lebih ramai pegawai-pegawai kanan dan sebagainya. Jadi bila kita lebih banyak berkomunikasi, kita open our mind, kita jadi itu akan kita menjadikan kita lebih confident lah. Sebenarnya lebih confident, dan tapi confident saja without preparation pun tak jadi. Betul. Preparation kena ajalah juga kan. Tapi normally bila kita dah ada pengalaman, kita akan rasa kita tahu apa benda yang kita nak prepare. Kan. Preparation kena ada, tapi preparation level mana itu penting. Level mana yang kita kena buat. Maklumat tu pun penting. Maklumat kena ada. Kita tak boleh bercakap kosong saja. Maklumat kena ada. Jadi bila kita dah sampai ke satu level kedua dan level ketiga, keyakinan tu bertambah. Bertambah baik daripada semasa ke semasa lah. Saya kongsi dengan puan sebelum kita ke udara tadi beberapa latihan pengucapan awam ni. Saya kata banyak soalan gugup ni tadi saya bagi analogi rumah tepi kubur. Saya kata selalu kalau mereka yang menghadiri kursus saya selalu kata soalan yang sama saya tanya, kenapa orang duduk tepi kubur dia tak takut hantu? Jawapan dia adalah kerana dia jumpa hantu hari-hari, jadi benda tu dah tak jadi masalah apa-apalah. Begitu juga dalam komunikasi, bila kita berkomunikasi tu hari-hari, maka dia mengukuh. Jadi akan mengukuhkan keyakinan dalam diri kita, insya-Allah. Jadi inilah satu perkara yang penting juga bila kita bercakap soal think smarter, talk smart, think faster, talk smarter ni adalah ini bukan academic exercise, ini bukannya teori, ia perlu dilaksanakan baru kita rasa betul. Betul. Apa yang kita rasa adalah diri kita sendiri yang tahu. Level mana kita pun diri kita sendiri yang tahu. How to improve is up to us to decide lah. Kan? Dan tapi buku-buku begini sangat penting untuk membantu kita. Dia saya anggap begini puan, saya rasa idea-idea tu kebanyakan sudah ada dalam pengalaman kita. Tapi bila kita membaca buku sebegini, dia menyusun balik. Ini yang aku alami, ini yang aku alami. Saya setuju. Ada part yang kedua ni, bila bahagian praktikal ini, dia bercakap soal menangani Q&A ni. Menangani soal jawab. Bagaimana dalam pengalaman puan, bila dikaitkan dengan buku ini, tadi digambarkan bahawa ditanya soalan kan. Jadi proses Q&A ni mungkin tak sama persis bercakap kerana kita perlu berdepan dengan siri soalan susulan. Ini lagi susah nak dipersiapsediakan, nak plan untuk Q&A. Saya bayangkan lebih susah kerana kita betul-betul kena menguasai subject matter baru kita boleh berdepan dengan siri soalan. Satu mungkin agak mudah, tapi siri soalan adalah bagaimana pengalaman puan dan bagaimana diaplikasikan dari konteks buku ni? Siri soalan, biasanya soalan-soalan yang kita dapat tu dia kadang-kadang dia very general. Betul. So kita yang kena kupas satu persatu. Kan? Mula-mula kita bagi dulu kefahaman kepada audience. Mungkin audience tak faham. Isunya apa sebenarnya? So apa? Why? What tu penting tau. 5W1H tu saya rasa pun adalah praktikal untuk diguna pakai. Kan? 5W. What? Why, where, when, how, who. Kan? Jadi itu juga adalah sangat penting untuk dipraktiskan lah.
Jadi bila kita nak menjawab sesuatu isu, kita kena melihat 5 perkara tersebut dan kita huraikan satu persatu dengan jelas. Mungkin yang bertanya itu bukan dalam bidang kita. Ya. Kan? Mungkin di dalam bidang yang berbeza. Jadi kita perlu memberi kefahaman kepada audience tentang perkara tersebut. Okey. Kan? Baik. Kita sedang membicarakan tentang Think Faster, Talk Smarter bersama Puan Zahara, mantan akhir jawatannya lah. Kalau jawatan daripada awal tadi panjang, daripada UIA pergi ke PAGO, pergi ke KPT, pergi ke UTHM, mantan ketua pustakawan di UTHM. Saya nak petik apa yang Puan sebut sebelum saya pintas tadi adalah tentang kalau bidang lain. Saya membayangkan bercakap spontan kerana bukunya banyak memfokus kepada spontaneity ya. Makna tiba-tiba kita perlu menyampaikan pengucapan awam. Saya membayangkan kalau bidang tu bidang saya, itu agak mudah. Tapi ini sangat berkait dengan pengalaman Puan sebab pengalaman bekerja 30 tahun, gambarannya tadi pustakawan kan. Orang tak tergambar, pustakawan kena pandai bercakap. Jadi tiba-tiba pergi kepada Pustakaan Guna Sama, pembentangan kepada KPT, bidang-bidang yang bukan kepakaran kita. Bagaimana pengalaman Puan mengaplikasikan idea-idea dalam buku ini untuk tiba-tiba kita kena terjah, menguak, membincangkan, membentangkan, bahkan mungkin berdepan dengan soalan-soalan yang perlu kita jawab dari bidang yang baru pada kita. Benda yang kita belum plan, belum tahu, macam mana agaknya boleh dibuat persiapannya? Okey. Bidang saya bidang kepustakawanan ya. Okay. Tapi sebelum tu sebenarnya degree saya in agriculture dan major saya in landscape. Okey. Tapi semua pustakawan macam tu kan? Bidang dia macam-macam. Sebenarnya bidang tu membantu kami. Okey. Jadi contohnya bila saya di UIA, saya adalah pustakawan dipanggil liaison librarian. Okay. Pustakawan penghubung fakulti untuk fakulti engineering dan sains. Okay. So saya ada background di situ. Dan saya juga pernah menjadi liaison librarian untuk fakulti architecture. Oh, itu dah disiplin lain langsung. Ya, tapi dia related dengan landscape bidang saya. Okay. So saya faham. Saya faham keyword, keyword yang berkaitan. Jadi bila saya berbincang dengan pensyarah, saya ada keyword-keyword saya yang saya faham dan saya boleh bercakap. Yeah. Foundation tu sudah ada. Ya, foundation tu sudah ada dan itu membina keyakinan. Keyakinan dalam diri saya lah. Okey. Keyakinan untuk terus berkomunikasi dan juga memberi keyakinan kepada para pensyarah itu sendiri. Ya. Kan? Jadi alhamdulillah lah di situ. Bila saya ke UTHM sebagai ketua fungsi UTHM Prihatin, di bawah saya kena supervise 40 KPI yang berkaitan dengan hubungan industri dan masyarakat. Yayasan UTHM, wakaf dan endowment, zakat. Itu semua dah bukan pustakaan tu. Dan kebajikan pelajar. Itu semua bukan. Itu semua bukanlah bidang. Tidak directly related kepada kepustakawanan. Tapi sebenarnya bidang kepustakawanan ini juga lah related dengan program-program citizen science. Ada juga program-program CSR. Kan? Hubungan industri dan masyarakat. Itu pun sebenarnya related dengan library. Tapi saya belajar. Saya bersama-sama dengan mereka. Join perbincangan dengan mereka dan saya mendalami maklumat-maklumat dan ilmu-ilmu yang berkaitan tu. Jadi alhamdulillah sebenarnya boleh saja bidang apa pun yang kita ceburi, jika kita minda kita terbuka, kita nak belajar, kita nak bersama-sama. Yang penting bersama-sama tu, kebersamaan tu sangat penting. Kan? Kebersamaan tu sangat penting dan kita boleh involve dalam discussion dan contribute ideas. Puan, saya perkongsian awal dulu. Penonton telaah ni dia datang dan singgah di telaah daripada pintu masuk yang pelbagai. Hari ini kita berdepan dengan mantan ketua pustakawan. Jadi dia akan bercakap 35 tahun punya pengalaman dan bagaimana pengalaman itu dicerahkan dengan kandungan daripada buku Matt Abraham ini. Think Faster, Talk Smarter ini. Saya membayangkan mereka yang menonton hari ini kot-kot lah ada yang generasi baru-baru mula. Istilah orang muda sekarang baru nak up BBNU kan. Lepas tu kalau dia nak menjamah buku inilah dengan pendedahan, exposure-nya masih lagi sangat terbatas, pengalaman kerjanya juga, adakah boleh mendapat manfaat juga dengan intipati ini selepas mendengar nasihat dan hikmah yang dikongsikan oleh seorang mantan ketua pustakawan
Jadi kita ada jurang tu, jurang 35 tahun tu. Yang baru-baru nak mula ni, kalau dia jamah, dia masih boleh mendapat manfaat ke daripada buku ni? Boleh. Sebab saya rasa bidang kemahiran, skill. Skill komunikasi ni perlu dikuasai oleh semua level. Bukan sahaja di peringkat kepimpinan tetapi di peringkat pegawai-pegawai. Pegawai-pegawai professional. Ustaz librarian ni is professional kan? Professional librarian. Perlu menguasai bidang komunikasi. Dan komunikasi apa? Leadership communication, strategic communication. Mungkin strategic tu di peringkat kepimpinan kan? Tetapi kalau di peringkat pustakawan yang baru menceburi bidang ini, kemahiran komunikasi ni sangat-sangat penting untuk dikuasai. Secepat mungkin. Supaya mereka visible, mereka confident. Sebab kita memang berhadapan dengan customer. Betul. Library memang memberikan perkhidmatan kepada pengguna. You can enjoy dealing with customer. Human relation. Yes, human relation. Dan saya rasa di setiap universiti semua pustakawan akan bertugas di meja rujukan. Bertugas di meja rujukan at least 2 jam. Kan, dalam sehari ataupun dalam seminggu. Jadi itu adalah peluang yang sangat penting untuk mereka develop komunikasi skill. Berhadapan dengan real users yang berbagai-bagai background, berbagai-bagai education background, berbagai daripada negara yang berbagai-bagai bangsa, kan? Because di universiti kita bukan sahaja daripada Malaysia. Kalau di UIA tu ada berbagai-bagai bangsa yang datang ke UIA, dan setiap bangsa tu mempunyai approach yang berbeza dan expectation yang berbeza daripada kita. Dan di situ adalah sangat penting untuk merujuk kepada buku ini, mula praktiskan tips yang diberikan di buku ini supaya kita lebih enjoy untuk berkomunikasi dengan user. Nanti ada generasi alpha yang kata, sekarang dah ada AI. Tak perlu berada di depan, AI akan respon puan baru ni. AI akan bantu. Bersama dengan AI pun sebenarnya human touch tu kena ada. Sambil you menulis, mungkin soalan tu menerusi WhatsApp. Cara you menjawab menerusi WhatsApp tersebut juga adalah merupakan salah satu daripada komunikasi skill yang kita kena kuasai. Kan? Lagi dengan orang kata short form dan sebagainya tu kan. Jadi di situ pun ada seninya. Betul. Dan perlu dikuasai dan perlu dilaksanakan dengan efektif dan efisien kan. Dan yang paling penting adalah enjoy the process, the communication process tu. Bila puan kata perlu faham seni tu, saya teringat lagi di peringkat awal semua akronim dan kependekan ni digunakan. Ramai orang tak tahu sebenarnya adab, nak sebut adab pun tak pasti, tapi caranya apabila semua huruf besar tu maksudnya marah. Jadi ramai orang tak tahu itu pada peringkat awal lah. Dan sebenarnya komunikasi through WhatsApp ni sangat sensitif. Mungkin lebih sensitif daripada kita bercakap. Sebab kita tak dengar intonasi. Secara berdepan mungkin dia tidak maksud marah. Tapi sebab tersilap tadi, letak capital, so dia jadi marah. Jadi yang pengguna yang sebelah sana pun dah jadi menerima dari sudut yang berbeza. Kan? Jadi di situ pentingnya saya pernah menggunakan istilah saya terbaca humaniora. Humaniora. Tu saya cantik tahu istilah. human touch lah. Human touch. So menarik sekali. So jangan jadi robot lah. Jangan jadi robot. Elakkan diri untuk menjadi robot. Betul. Yang saya sebut soal AI tadi, bottom line-nya AI adalah tools, adalah alat. Betul. Dan alat ini sama je macam pisau, dia ada buruk ada baik, boleh disalahgunakan, boleh digunakan untuk perkara-perkara yang positif dan kebaikan serta manfaat. Jadi sama juga kemahiran komunikasi juga, dia ada bilah yang juga di situ, perlu ada human touch bergantung kepada kita bagaimana kita menggunakannya. Baik, buku kali ini adalah Think Faster Talk Smarter. Tips, banyak kandungan aplikasi di dalamnya. Kalau anda meratah buku ini, pasti ada banyak tips yang diceritakan tadi. Tadi cerita panjang kita 30 minit tu pengalaman seorang pustakawan, bermula dengan menjadi pustakawan sehinggalah menjadi ketua pustakawan dan tugas-tugas lain yang melewati batas operasi kampus di mana Puan Zahra bertugas tempoh lama 35 tahun. Jadi terima kasih Puan. Think Faster Talk Smarter untuk telaah pada kali ini. Seperti mana biasa saya kongsikan juga tentang pentingan hashtag telaah, iaitu telaah dalam talian, tak lebih daripada 3 minit. Puan pun boleh masuk tau. Tapi yalah, apalah sangat 500 kepada Okey. Ini tunai. Duit raya lah. Dukung raya haji lah pula.
500, 300 dan 100 untuk 3 kategori komuniti, pensyarah dan juga siswa. Sehinggalah kita tiba ke kemuncaknya nanti pada Festival of Ideas di Putrajaya. Telah anjuran KPT, maka kita mengisi ruang-ruang yang disediakan oleh KPT. Datang pula seorang mantan pustakawan dari sebuah universiti, jadi tak dibatasi dengan itu sebab siapa saja boleh tampil di Telaah. Jadi untuk kali ini kami kongsikan buku ini. Anda boleh cadangkan juga buku-buku lain dan mungkin juga boleh tampil, boleh hubungi kami di email info@telaah.my. Puan Zahra, terima kasih banyak dari jauh datang dan nak bergegas pulang pula selepas selesai ini. Okay. Mudah boleh datang lagi. Ada saja yang datang kemudian fiction, bukan fiction, semua kita boleh kongsikan di Telaah. Okay. Assalamualaikum, salam muhibah, jumpa lagi.